Mana Aiman? Cikgu, Aiman ponteng. Dia nak sambung main game kat rumah. Apa? Ponteng? Tak boleh jadi ni. Bertuah punya budak. Masuk kelas sekarang. Ampun cikgu. Ampun cikgu. Duduk. Ampun cikgu. Orang tua pun masih kuat tau. Jangan pandang rendah ya. Atuk, macam mana nak masak mi ni? Senang je. Rebuskan saja mi dalam periuk, lepas tu letak perencah. Jadilah mi. Sudah. Tapi masak juga kan, Tok? Aduh, cucu. Nasib baik sedap bau dia. Wah, macam sedap je kerupuk. Aku nak cuba ni. Pedasnya. Panas. Tolong, kurang aku. Ayah, Esah silap besar. Assalamualaikum semua. Cikgu besar nak kongsi sesuatu yang best. Niha, Mobile Legend. Bila penat kerja, saya main je. Hilang stres terus. Kalau menang, bukan setakat puas hati. Tadi orang kata ada kerupuk gergasi. Mana dia? Tu dia. Nopal, nampaknya mereka memang nak masalah. Betul, kita bagi je apa dia orang cari. Korang berdua berambus. Tak kuasa, serang. Giliran aku. Aduh, selamatkan diri. Dengan orang lain, hati aku macam patah. Tapi tak apa, Jajik. Sabar. Bunga ni bukan rezeki dia. Patutkah aku pakai benda atas aku ni? Rasanya aku kena tanggalkan dan ubahkan hidup aku ke jalan yang baru. Tu dia. Wah, besar gila. Ambil satu. Bismillah. Fin, tengok tu. Mesin cola. Wah, jom cepat. Segar betul. Habis terus aku minum. Perut aku samalah. Assalamualaikum. Abang-abang, kakak-kakak, saya nak tanya sikit. Siapa saya sebenarnya? Saya lupa lah nama saya siapa. Serius, tak ingat langsung. Otak ni macam kosong. Kalau korang ada idea untuk saya, kongsikan dekat korang. Siapa tak buat kerja sekolah, cikgu sambarkan dia kena petik. Lari, cepat, dia datang. Okey, sikit lagi. Noob ni tak pandai main lah. Apa? Apa aku noob? Berani betul. Kemenangan sorakan Lata. Macam tu lah. Siapa noob sekarang?